Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu Ahad tak? Ahad. Hari ini Ahad lah. Hari ini hari Ahad 8 hari bulan Mac 2020 6 Masihi bersamaan dengan 18 Ramadan 1447 Hijrah. Seperti biasa video sekarang pukul 6.50 malam, seperti 6.50 petang seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Tadi kemarin sebab pada buat video daily report saya tak mana-mana. Lepas berbuka puasa, semaya maghrib, lepas semaya maghrib terus pergi ke masjid untuk semaya fardu isyak dan juga tarawih. Lepas tu nanya ada majlis tahlil ni petang ni, tapi tak pergi lah. Okay, pakai tak pergi lah ini. Ajak nak pergi tapi tak oleh kerana bang tak ada kejut lewat dah. Pukul 24 bangun, tertidur. Asal tertidur pada pukul 4 ni. Tertidur, bangun sedap-sedap ni. Tu pun ada kejut. 24. Terus bangun mandi-mandi semaya asar, lepas tu relax sekejap. So mikir tak pergi lah. Tak ada pergi lah di tahlil ni masjid pada buah ni. Okey, cerita daripada awal. Mana tadi lepas pada buat video tadi lepas pada semaya tarawih tu, sehingga biasalah kedai fikri biasa. Sehingga minum ada, lepas tu balik pukul 1 pagi baru kelik. Dua kali tinggal handset pula di Fikri pergi pula. Pukul 12 pergi pula. Balik dah pukul 12, lepas tu cek tengok handset tak ada. Pergi pula. Minum pula kali kedua, menaik pula kali kedua. Pukul 1 tu. Pagi tu baru klik pula. Baru klik pula. Klik kali kedua, malah klik rumah malah pula. Lepas tu sahur pada pukul 40 pagi. Awal sikit sahur ni. Lepas tu dalam pukul 6. Pukul 6.30 semaya subuh. Lepas tu tak ada kerja apa duduk upload video dah sepanjang hari ni. Jadi setengah ngantuk dah pagi tidur. Bangun pula pada pukul kaji bangun awal tadi. Kaji pada pukul 12.50 bangun dah. Semaya zuhur pula pada pukul 3 petang. Tak dengar tidur ke. Lepas tu pukul 4 mula nak mengatuk balik. Waktu dia jadi terbabah tu. 24 baru bangun ni. Jadi tidur tak ada cukup Jadi jang tak nak itu. Lepas tu sepuk lah siap. Patutnya dalam pukul 9 tu ready belakang dah. Ajaknya pelayan saya. Ni kita tak jadi pergi lah. Maka tak ada nak itu. Tu di tahlil tu. Sejik di masjid. Okay. Lepas tu besar tu. Lepas maya asar ni dah pukul 4. Kalau menewak ni masa 40. Lepas tu relax dia macam Facebook sekejap relax. Dia pukul 9.50 ni terus buat video ni. Buat video daily report ni. Okay, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.